Buka buku teks. Cikgu dah datang ke? Macam ni lah selalunya. Belajar dengan buku teks, menghafal, salin nota. Tapi tak semua rasa seronok nak belajar melalui buku teks. Nak belajar dengan digital lagi best. Tengoklah ni. Nama aku Sanggita Jayasilan. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan digital dalam pendidikan? Sanggita, jom ke bilik kelas. Bahan digital merujuk kepada maklumat yang disimpan dan diakses secara elektronik menggunakan peranti seperti komputer atau telefon pintar yang meliputi teks, gambar, audio, video dan aplikasi yang digunakan dalam pelbagai bidang, terutamanya pendidikan. Bahan digital membolehkan pembelajaran yang lebih fleksibel, interaktif dan pantas, memudahkan pelajar mengakses maklumat pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Namun, penggunaan bahan digital juga menghadapi cabaran seperti isu akses, keselamatan cyber dan pengurusan maklumat. Oleh itu, penting untuk memahami bagaimana bahan digital dapat digunakan secara berkesan dan mengatasi halangan yang wujud. Hello, apa ni? Apa cara ni? Tak boleh pakai lah, tak boleh guna. Cara lama pun bagus, tapi sebagai guru mestilah guna teknologi terkini. Penggunaan bahan digital seperti e-book, video dan platform dalam talian telah mengubah landscape pendidikan di Malaysia. Masih tidak terlambat lagi untuk belajar teknologi.